Anda sedang mendengar Backyard Boys Podcast. From Sisike to Long Hill, dari 07 to Long Hill, kita lepak Wijaz ke Kampung Fajar dalam Long Hill. Simbah kata cause we real, kam lepak di Backyard Boys. We just the realest, not the illest, just nonsense but no less. Sisike to Long Hill, dari 07 to Long Hill, kita lepak we just chill. Simbah kata cause we real, kam lepak di BYB sama Bukit Yasin, insya will be. Hello, apa khabar semua? Ikut betul lah. Selamat kembali di lagi satu episod Backyard Boys for Real. Oh, for real. Oh, kita main bunga api ya. Satu bunga api. Tak boleh dah. Pasal tak masuk lagu raya. Aku tersalah picit. Dia tembak. Tapi tak apa, nanti aku boleh edit. Okay, boleh. Alright guys, macam Alright, selamat kembali di lagi satu episod Backyard Boys for Real. Kita ingin mengucap sebelum tu aku nak buat sini. Indahnya sungguh di hari raya, ramainya orang bersukaria. Hai, nama saya Udin dari BYB. Ingin mengucapkan selamat hari raya kata yang dekat Suria I ni. see. Ya, Okay. Dia nak buat tapi dia dia terus ada terus dia tak ada macam Tak ada lah. Ini aku kan tadi aku cakap apa. Alamak. Alright guys, kita ingin mengucapkan selamat hari raya kepada semua yang di luar sana. Betul. Apa khabar? Harap korang semua tengah having fun lah during raya ni. Betul. Kan kita macam-macam baju kurung yang aku nampak kat luar sana. Betul. First day. Betul. Nampak saudara mara yang dah lama kita tak jumpa, setahun sekali punya. Betul. Saudara mara. Kira bila jalan first day berwarna-warni lah. Warna-warni lah orang kata lah. Warni-warni lah. Warni-warni pun adalah semua lawa-lawa baik wanita baik lelaki. Cantik molek. Ya, cantik molek yang cute-cute adik-adik yang semua pakai baju kurung. Betul. Dan juga congrats to some of you guys macam kawan aku yang baru melahirkan anak. Juga congrats bro. Tapi kira first tak dapat raya lah kat rumah tak kan? apa. Tapi aku nampak juga diorang pakai baju raya first day kat rumah dengan baby baru kan. So ambil gambar je. Oh tu best tau. Best. And what about korang? How was kita mulakan the very simple lah. How was korang yang first day raya lah? Oh aku tak celebrate raya. Silakan. Masuk macam itu masuk tu je. Aku tak celebrate raya lah. So macam okay lah, to be honest aku masih puasa. So Alhamdulillah, bayar balik. Orang kata bayar balik. Apa yang nak bayar balik? Betul lah, aku bayar balik yang last few years lah, macam 10 years ago. Tak lah. Raya. Okay, so raya. Kalau kau nak bayar balik yang berapa tahun lepas kan? Berapa tahun lepas ni kan? Kau bayar balik yang ni, yang kau kirim makanan daripada tempat makan kat camp. Berapa tak puasa? Tak puasa tak. Tapi aku pergi balik kalau aku kena bayar balik lah. Kalau macam yang jahil minta kan. Ada can sampai mati aku puasa. Banyak tu hari ni. Betul. Aku rasa setahun at least kena puasa. Betul. At least. Kau Asha? Aku punya first day Ya. Okay lah, first day tak berapa busy actually. Aku cuba pergi rumah nenek aku je. I see. So technically family semua about 2 house, 1 house, 2 house lah Pasal ada kira mak atau mak bertua, siapa yang ada nenek kira 3. Gitu je kot. Alah. Correct. Tapi standard lah lauk raya. Standard. You got so much to talk lah about raya. Tapi sebelum kita start raya kan, aku nak recap sikit on Ramadan. Boleh. Pasal I believe kita 3 minggu tak record kan? Ya, kita semua busy. Tak, the last time we record was 3 weeks ago. That means 2 minggu kita tak record. Okay, so meaning to say there was a few things that happened during Ramadan yang kita tak dapat share lah. Yeah, of course. So before we go into the good part, aku nak satu lagu Netflix ada tak? Oh, kau nak Netflix? Nak Netflix. Pasal ni aku nak ceritakan satu cerita ni. Netflix. Alright. Sabar. Asal je ada yang ketuk-ketuk ni? Aku terpicit ketuk-ketuk. Okay. Tesh. Kena tembak je kau tesh kita punya. Alright, go. Okay, alright. So what happened was during aku rasa second week of Ramadan,
So I was given the opportunity by my friend untuk kita pergi ke KL driving. So it was my first time driving to KL. Ooh, and how was it? Yeah, so Tu kau dengan Long Hill sorry? Kau dengan Mr. Yes, Long aku dengan Hill Mr. Long Hill. Mr. Long Hill dengan member aku Rizal satu kereta, aku dengan family satu kereta. So okay, it was my first time kan. So macam I didn't to be honest, aku tak buat self preparation betul-betul. At the same time aku pun tak tahu what to expect lah. Aku just go je. Okay, kita pergi tu without maybe diorang tahu, tapi aku tak berapa perasan. We went on the first day bila sekolah tutup bro. Alright. So sekolah tutup, kau tahulah dah long weekend. Orang waliawe. Okay, so again lah, aku first time drive pergi KL. So this story yang aku nak share mesti ramai yang dah go through apa aku go through, but this, let me lay it out lah. So what happened was bila Kau lalu mana? Second link that's the thing. So kita memang kita plan to go after buka. Alright. Kita plan to go after buka so that kita dah kenyang lah, that kind of thing. Tapi kita tak buka betul-betul. Kita buka swiheng as in macam roti je. Oh, okay, understand. Ya, time kita buka tu kita kat Johor tau. So kita memang nak jalan Tuas. Cuma kita tak sure what's the traffic light before Malaysian checkpoint kat Tuas. Pasal Tuas tu masih okay. Macam aku rasa dia letak situ 40 to 50 minit. Tapi member aku macam unsure. Member aku cakap tak apa, kita jalan Woodland. Pasal Woodland kau keluar je dah B-point apa. Alright. Okay, so kita daripada Jurong tu, kau imagine kita pump. Kau imagine aku start line up daripada mana? Okay, kau start line up daripada, so kau imagine BKE BKE letaklah daripada Dairy Farm yang exit first lah. Kita masuk dari Dairy Farm atau KJE masuk BKE. Okay, daripada mana aku start line up? Highway Mandai, almost there. Before Mandai? After Mandai. Okay, that mean dekat bawah sebelum Corners Posin. Belakang lagi. That mean pertengahan Corners Posin, sebelum SLE main exit tu. Yeah, okay, understand. Dari situ gua dah start line up tau. Aku cakap why aku babe, ada SLE main exit, lepas tu ada Marsiling Woodland main exit, lepas tu ada Marsiling baru checkpoint. Dan so ada 4 exit tau. Aku dah ni dah gila babi. Okay, tak apalah, kita line up je lah. Line up, berbual. Kira itu pukul berapa? Itu pukul 8 nak masuk 9. Alright. 9 lah, almost 9 lah. Alright, understand. Okay, kita rempuh tu je nak masuk 2 jam baru sampai checkpoint kita, Singapore checkpoint. No, wait, 9, 10, 11. Okay, aku sampai B-point almost 12 am. Okay, understand. Yeah, so that was what, 3 hours, 2 hours plus. Kat B-point je aku cakap, ni baru B-point. So kita nak pergi KL ni. Ni bukan staycation kat Johor tau. No lah, I mean driving will be about 4 hours. Kalau lincah sikit maybe 3 hours plus kan. So kita macam okay lah. Then kan aku cakap kita cuma buka roti kan. So aku cakap dengan dorang kita pergi makan tu dulu lah sebelum kita pump KL kan. Kali member aku pun cakap kita pergi makan kat Macap. So again aku repeat myself, this is my first time. Aku pun tak tahulah. So aku key in je lah kat Waze tu kan, Macap R&R. Daripada B-point lagi sana pun 1 jam lebih. Just to eat, you know. Itu kira anak-anak kau semua tengah lapar? Diorang ada yang tidur, ada part tu. Pasal member aku punya anak tu dia dengan kita. Time dekat B-point tu dia terus masuk. Jadi diorang kat belakang ada ni kan. Starting tu orang happening lah. Lepas tu along the trip diorang dah tidur lah. So kita dah sampai Macam, kita dah makan semua. So it was already 1 plus. Sekarang ni kita nak pump pergi KL. So member aku cakap okay, kita isi minyak jap, make sure semua full. Lepas tu kita pump. Cakap okay, so kita pump. Okay, ini part again lah, aku nak cakap again, aku first time, aku newbie, whatever you call it. Aku tengah drive tu, tak rasa weh. Aku dah tengah pijak kan. Wife aku tegur, babe, you dah bawa 151 km Tu aku cakap, laju aku cakap tu. Aku cakap, laju, ada baby ni. Macam nampak. Terus slow down terus aku slow down Terus lepas tu aku dah message member aku. No, aku bilang dia, aku cakap dia, aku rasa slow down sikit lah kan. Pasal aku ada baby, aku pun first time ni rembat kereta kau. Ni kereta member ni kereta member aku. Dia pakai kereta member dia. So 2 kereta lah. Okay. So okay, so this is the part dia punya highlight. So dalam 3am plus, tiba-tiba dekat highway ni, highway dah gelap kan, member aku hazard light, taruh dia empek kiri, pergi kat road shoulder. Aku cakap dia ni dah kenapa ni, ngantuk apa. Tapi dia dah stop. Aku pun ikut, aku stop belakang dia.
Terus dia keluar kereta, dia tengok tayar. Aku masih duduk dalam kereta ni, aku belum communicate dengan dia pun. Macam belum tanya WhatsApp kan. Aku tengok dia tengok tayar, aku dah shit, ni mesti something. Takkan dia nak tengok tayar for fun apa. So dia tengok tayar. Habis aku masih duduk dalam kereta, aku belum keluar pasal dia punya lori dengan bas kat sana laju-laju tu kat express. So aku nak keluar, aku takut. Aku tengok. So aku tengok dia. Ini dalam pukul berapa ni? Dah 3 pagi bro. Okay, 3 pagi. Dah 3 pagi. And guess what? Kita dekat Tangkak. And guess what? Apa? Tangkak is still part of Johor bro. Kita belum lepas Johor bro. Kita at the last point of Johor lah sebelum kita masuk all the other places lah kan. Habis aku macam kita masih kat Johor pukul 3 pagi. Habis tayar dia dah meletup tau. Tayar meletup. Bangsa kayak macam aku dengan baby, dengan budak-budak semua dah tidur. Okay lah, dorang 3 budak kat belakang tidur pun tak selesa tu. Semua masa baring sengit-sengit kan. Habis wife aku tengah pegang anak aku yang last. Habis aku macam sialah cabaran. Okay, tak apalah, you know, we still have the whole thing still have to go on. So aku keluar, aku tengok member aku pun dah serabut sikit. Kita semua member aku ada yang isap rokok. Kita calm down diri kita sekejap. So aku tanyalah member aku, cakap okay, so sekarang what's the plan lah. So dia cakap dia dah call kat Singapore we call it EMAS. Kat sana I think Ronda Plus lah. Plus they call it Plus. Kita call dorang. So I think about half an hour dorang datang 3:30. So dorang, yang aku suka pasal Ronda ni, dorang punya kereta, dia punya lampu dah macam lampu hari raya. Dorang berdorang ni. So okay lah, to tell all the vehicle yang you know ada breakdown lah sekarang kan. So dorang dah terang berdorang. Okay, aku dah feel better. Pasal starting tu aku takut tu. Yalah. Laju-laju serius, laju on gila. hazard light juga. On hazard light bro. Habis aku pula kereta belakang. Member aku kereta depan lah pasal rosak kan. So Ronda dah datang. Kita cakap Ronda kita tak ada tool. Kita ada extra tayar tapi kita tak ada tool. So Ronda pun keluarkan tool orang. Dia datang tapi kira orang dia muka ngantuk sikit maybe diorang tengah break ke apa. Aku tak nak judge lah So diorang datang, diorang nak try buka kan. What happen is kereta tu pakai special nut bro. Aduh. Yeah. So dia cakap ini special nut, aku boleh buka je. Tapi aku tak boleh pasang balik. Kalau aku buka dia pecah. Pasal dia tak ada what you call it, the bracket or what lah. Tak ada kan. So sekarang macam mana dah tengah fikir. So cari dah kita terbalikkan kereta member aku tu. Terbalikkan tak ada, nut dia tak ada. So sekarang macam mana. So Ronda cakap okay, you know what, I think korang better call tow truck. Tow the car to the nearest tire shop lah. So kita tengok, okay lah, it was just about 10 minutes away. Tapi 3 AM bro, manalah kedai tu buka kan. So member aku cakap okay, wife dia selit jap dalam kereta aku. Aku bawa wife dia dengan anak-anak semua pergi dekat the first exit lah, Tangkak main exit tu. Lepas tu dekat tepi tu ada macam tempat solat, toilet. Dia bukan arena tau, dia just toilet dengan tempat solat. So dia cakap kau tunggu sana, nanti aku update kau bila tow truck dah sampai. So aku kat sana dekat dalam kereta dah terlelap bangun kan. Sekali dah nak time sahur. Mind you it's puasa kan. So dah nak sahur tau. So aku macam okay, aku nak sahur apa tak ada beli makan tu. Aku teringat aku beli pau kat Macap. So pau dia dah soggy tau bro. Dah sejuk-sejuk punya pau kan. Dah bopian apa, bukan ada microwave. So aku just makan. Biar ada vending machine, aku beli air, aku minum. Terus aku call member aku, dah 5 plus ni, korang ada update ke bro? Dia cakap tow truck belum sampai Yasin. Tunggu tow truck sampai about 5:50 nak masuk pukul 6. Okay. So aku dah sure lah, okay tak apa, tow truck dah tow. Aku pun ikut tow truck tu sampai kat workshop quite near lah from the exit. I think 5 minute drive, less than 5 minute, 2 minute drive. Okay, now nak tanya korang, agak-agak aku berapa kedai kereta tu buka? 7 kau? Kalau ikut aku punya kepandaian, aku rasa around pukul 10 bang. Pukul 10 okay. Pukul 9. Okay. So kau imagine 2 kereta kita dapat. So kita camping lah dan kita tidur lah. Habis dengan anak aku kira dah not say cranky, dia dah manja-manja sesejuk kan kita. Aku dah turun ke aircon paling ni pun dia dah sejuk-sejuk. So dia nak duduk dengan aku kat driver seat, nak tidur. So kau imagine aku dah tak selesa kan. So tidur macam kata tidur ayam orang panggil tidur ayam. Terbangun 10 kali pun baru pukul 8. Kedai pun belum buka. Aku dah ya Allah. Kau tahu dia punya cabaran. Habis lagi puasa ke tak boleh minum, tak boleh makan, nak cari pun tak boleh kan. Dah boring lah. Ya dah kira dah siapa-siapa tu kira sampai ajak gaduh jadi. Okay. Semua orang dah cranky dengan kata kita buat apa tak Elas. Kita pakai kedai tu, bila kedai tu dah buka, bos tu dah datang. Okay lah, aku cut the story short. Pasal dia ketuk tu aku tak nak ceritakan. Kita cakap bang pinjam toilet, kita semua pergi berus gigi dalam toilet.
So kau imagine kat workshop kita bro gigi kan, kita dah keluar. In the end kita sampai KL about 1+ lah on that day. So it was crazy lah. That was my what a night. What a night. It's unforgettable. Aku was expecting korang sampai KL around 4am 5am. Oh tidak. Because the way kau describe tadi yang jam dekat before masuk JB. Aku dengan member aku last year pun the same situation. Kita sampai atau kita dah masuk JB around pukul 12. Then member aku terus shoot sampai KL pukul 4. I see. Maybe sebab tu pada aku wasn't expecting kau sampai sana pukul 1 petang. I see. Yalah, but 1 petang tu memang tidur lah. Kojol kan lah. Tidur tapi Airbnb. Ya kita ambil apartment, kita 3 family. 1 petang kau sampai KL. Correct, sampai kira check in. Itu kira dah whole bag bro. Itu dah gaji dah lebih. Dah whole bag, dah cranky, dah tak nak berbual loh. Dah masyam. Kira mandi terus tidur. Aku bangun pun kira dah pukul 6. Tu pun semua baru macam zombie semua. Kita pergi cari makan. Kita ingat nak makan proper place, tapi the pasar malam was Bazar Ramadan was very near to us. So kita just shoot apa-apa yang ada. Dah sampai sana kan tu macam usually aku kan macam aku nak try ni, try tu, try ni kan. Because just on the first day tu aku cakap dengan wife aku apa tau, I nak nasi je. Apa-apa pun I nak nasi. Pergi mampus dengan makanan lain, aku nak nasi. So aku dapat aku nasi lemak berlauk. Alright. So baru macam dah cheer up sikit lah the mood kan. Dah makan baru kita pergi macam pasar malam dorang semua. Okay lah. Then after that it was a good trip lah after all. Cuma the starting tu lah. Hiccup sikit lah. Yes, correct. So itulah aku punya I think banyak-banyak kalau macam every kata macam travelling, tak kisah lagi mana first. Correct. There will always be hiccup. Correct. No matter what. Correct. Tapi as long as kau had fun after that. Correct. Untuk aku pun with all this that happen, okay lah, korang pun boleh ambil ni as pelajaran. Go and do all your checks before you go. Make sure semua benda ada. This is what you get if this is what happen if kau travel malam lah. Kalau kau travel pagi, don't think kau mesti kedai kereta masih buka. Kalau ada all this thing happen lah. Lagi malam aku rasa for driver usually quite worrying lah, sebab kau drive 20 jam. Correct. Plus kadang-kadang malam road kat Malaysia susah nak nampak. Correct. Kau takut. Correct. Tapi kawan aku cakap the best thing kalau ada is 2 driver kat dalam kereta. Yes, correct. Kita total ada 4 driver. Tapi lagi 2 is kira member aku Yarizal punya wife. Habis lagi 1 is Long Hill punya wife. So tapi tak nak kasi perempuan drive kan. Jadi tahan mata lah. Tapi ngantuk tau. Alah. Wife aku dah jadi orang apa tu, yang orang panggil orang apa. Aku cakap dia, I dah tak boleh tahan, ngantuk aku cakap tu. What's up betul tu, mata dah nak terlelap. So aku cakap dia, can you keep me awake? Aku ingat dia macam nak kasi aku joke lame ke kan. Tak bro, dia dah jadi macam orang yang tinggal dalam hutan tu. Iban. Iban meh. Habis aku tengok dia, cakap kau dah kenapa? Habis dia pun dah gigit, aku pun gigit. But okay lah, dia dapat tahan aku untuk 10 minutes lah. 10 minutes, okay. Jadilah. But yeah, that was Ramadan recap lah untuk aku. Highlight lah. Tapi aku rasa memang cool lah kau punya. Yes. I congrats to your first time driving to KL. Yes, but okay, I just want to say next Ramadan pergi mam nak drive lagi. No lah, the thing is pergi overseas time Ramadan ni macam aku tahu it shouldn't be a burden or what, tapi aku tak boleh enjoy puasa macam tak boleh minum air kan, tak boleh makan. Kalau kau pergi overseas kau nak try their food and their drinks apa kan. So yalah, aku rasa next week kalau kita pergi is flight lah. Yalah, definitely atau bus lah. Ya, bus atau flight lah. Kira kau relax je lah kat dalam. Aku tanya korang cakap pasal bus. Sebab aku soon nak pergi KL juga. Okay. So aku plan nak naik bus lah. Aku tak nak naik flight atau apalah. Okay. Tapi aku nak bus yang ada masas tak ada masas yang bus yang colour kuning. Apa nama bus tu? Aeroline. Is it Aeroline? Yes, sebab kita yang bus premium ni kan. Ya. Yes. Dia makan ni kan. Yang dia seat sorang-sorangan. Yes. Alright. Aku nak try Aeroline lah. Boleh lah, boleh try. For the experience kau should try. Tapi kalau macam for the price, aku rasa dia macam almost setaraf dengan flight budget flight. Budget flight. Yalah. Ya ke? Sebab tak salah aku diorang cakap itu kira kau beli budget flight pun sama lah. Macam kadang-kadang boleh dapat budget flight $75 je pergi KL kan. I mean congrats to us, we have the pleasure of experiencing
macam-macam bas Correct. Ada satu, aku tak nak cakap company lah, bas yang ada massage lah. Ada few company pun ada bas ada massage kan. Kalau colour, kalau kau cakap colour, aku rasa aku tahu lah. Aku tak nak sebut colour pasal pasal untuk orang pun tahu, orang pun kuat naik bas kan. Tapi ada satu ni aku kena tahu dulu. Aku rasa KL ke Melaka, aku lupa. Naik bas tu, kadang aku pilih yang ada massage ni lah. Kan aku ambil seat dia, duduk, picit lah button dia kan. Massage dia gini macam ni. Macam vibrator lah. Dia buat aku pening. Aku ingat kau cakap daripada point A sampai pergi point B je. Apa dia? Point A point B kan kadang kita di belakang, kita just duduk dalam bas, kita ke depan. Tu je kau rasa gitu. Tak. Ini betul aku pergi overseas kan. Kira pergi overseas lah, pergi Melaka, KL aku on lah benda picit. Lama betul macam vibrator habis lah. Macam ada lalat. Kau tahu lah vibrator rasa macam mana? Ada, tahu. Favorite. Okay. Sebelum tu Syah, apalah kau punya bizarre adventure for kau punya recap? Tak kira ada something that happen Ramadan. Sampai sengit cik mata dia. Sengit. Aku all the way kerja lah Ramadan. Tu sedih kerja juga lah. All the way kerja. Tapi kat kerja ada apa happening ke? Tak was. Ada yak ye ke kerja? Tak ada lah. Yak Alright, aku pula ada cuma 1-2 lah. Okay, firstly, aku satu je. Satu je. Okay, so it happens betul-betul malam raya. Malam raya. Okay. Raya Okay. So malam raya quite busy lah. Aku rasa for most of us busy kemas rumah. Betul. Di sini, so aku tolong mak aku kemas rumah, tukar sofa yang cadar ni semualah. Okay. Then mak aku kerja dekat Juchat. Okay. So dia habis dalam pukul 11. Biasa bin orang kerja yang kat Gilang confirm malam raya tutup lambat apa. Correct. So aku pergi ambil mak aku. Dah keluar. Aku keluar kenapa 10.30 gitu. Aku pergi ambil mak aku lah. Okay. Then tadi aku sampai Gilang. Busy Gilang. Jam. Masih jam. Aku sampai Gilang dalam pukul 11. Dan aku tengok semua jam lah. So aku enjoy the scene lah, pelan-pelan bawa. Tapi tengok duduk lah. Tengok busy, Tromat dah pergi Juchat, gedebak-gedebuk. Okay. Dah keluar, semua dah keluar, dah habis, puasa dah habis. Betul. Tak, tapi aku dengar diorang tak boleh kacau orang. Diorang lapar, diorang makan dulu. Okay. Aku dah ambil mak aku. Okay. Terus nak balik ni. Okay, so aku dah nak balik sebab aku kan pernah bilang korang aku tak tinggal mak aku apa. Aku cuma on that occasion je aku tidur dengan mak aku. Okay. So aku dah ambil mak aku dah nak on the balik atas motor ni. Tengah bawa motor, naik motor sekali dah stop kat traffic light nak gerak. Okay, gerak. Slipper aku tertanggal. On the road. Tak kisah, aku slipper tanggal tu normal motor. Correct. Okay. Tapi yang tak bestnya tu slipper Pedro. Damn. Damn son. Aku beli 50 lebih. Okay. Dan aku pakai last year. Okay. And it was only aku punya raya slipper. And aku like damn son. Terus aku all the way balik satu set je Pedro. Kau tak turun ambil lah? Tak boleh sebab tengah busy. I see. Dekat tu mana masa kat Gilang masih kat Gilang. Tu dah after Wisma. I see. Tak ada pergi kedai capal dia. Bang, saya nak sebelah kanan ni bang. Abang kasi diskaun ni. Half price. Dia cakap gunalah BYP. And aku was like sedih siap aku punya slipper Pedro hilang. Okay. Aku sedih bukan pasal sebab aku plus sedih plus aku ketawa. Okay. Sebab kelakar ni pasal apa? Sebab the day before aku gurau-gurau dengan partner aku. Partner aku cakap Fazil Rai pakai apa ni semua. Dia aku cakap pakai ni. Aku cakap I bag Pedro. Kena branded lah. Siapa Pedro ni semua. Dah start branded. The next day kau hilang kau punya Pedro. Aku dah kikikkan diri aku sah. Itulah nak action lagi. Betul. Aku rasa kau kena relax sikit. Tu next day aku pakai Prada. Wow, makin naik. Itu part ni bukan ini satu, dua kali jalan. Cakap pasal simple tetangga aku ada ni quick one aku nak ni. Dua occasion Satu dia terlepas kat ITE. Depan ITE Jual Cukang. Dengan budak-budak tengah cross road. So aku tahu bahawa mana boleh paisi apa. So aku jalan je. Pergi mampu ke Siva aku jalan je. Dah jalan aku dalam hati ni kalau orang nampak kan. Tapi takkan orang nak pergi hafal plate number apa. Udah jalan aku pergi kat Tema Junction tu. U-turn. Tak ada, aku masuk aku pergi dulu kat kedai Tema Junction ada kedai Foskin. Okay. So dia ada jual slipper lah. Aku cakap anti-anti I need slipper lah. I don't have slipper. Betul aku cakap itu. Aku cakap ayah we don't have. We only got girl one. Girl one I take. Aku beli perempuan 590.
Kiri buang, kanan aku pakai. Siapa nak tengok? Betul. Dah sampai rumah baru ni. Okay, tu first punya. Yang second punya, okay, ni kau tahu gua buat Begedils apa? Oh ni. So this was Ya. Aku rasa aku dah bilang korang. Aku hantar kat member aku, dia nikah tunang tu aku ingat. Big order dari Bukit Panjang Wapam pergi Bedok. Dah nak sampai Bedok tau. Bedok dekat Bedok South apa, dah nak sampai tu. Boleh tertanggal ni slipper. So aku hantar dengan satu slipper kan. Kali member aku ni dengan baju kahwin tu. Aku rasa dia nak tunang Aku dia turun dengan baju tu, dia cakap, kau apa jadi? Aku cakap, slipper aku dah tertinggal dekat road. Aku tadi suruh aku naik saya ambil slipper. So aku naik dengan makcik-pakcik semua dah tengah get ready kan untuk diorang punya ceremony. Aku sibuk pinjam slipper. Habis member aku punya slipper yang tu slipper bintik tu. Slipper tu macam aku panggil slipper toilet dah. Okay. Aku cakap jadi 3 saiz besar aku rasa aku pakai. Aku faham. Double pen apa? Double pen. Tu slipper masih okey tau. Aku ada satu dulu lah. Ya, kau cerita dulu. Tak. Go. Ini tak ada kena dengan sekarang kan. Okay. Tapi dia bukan slipper, dia seluar. Oh, seluar. Okay. Jangan seluar tertanggal. Bukan. Tak boleh. Tak nampak. Dulu kan zaman-zaman seluar pakai seluar skinny apa ni semua. Habis aku pakai, kira bukan skinny tau. Okay. Dia denim jeans. Okay. Tapi aku sudah alter tu benda kasi ketat. Dulu aku kurus gila apa. Okay, aku alter kasi ketat mampus. Habis dalam dia biasanya kalau kedai alter kan dia berjahit mati kan. Okay. Ni tak, aku tak hantar kedai tu. Aku dah ukur tu benda semua, aku dah jahit pakai tangan. Oh, sendiri lah buat? Sendiri. Okay. Aku dah jahit pakai tangan. Aku jahit sekali je. Dia dah halus. Lepas tu dalam dia tu aku potong. Aku dah potong. Padahal aku macam okey lah, masih boleh secure kan. Kali aku pergi member aku ke barbecue pit kat East Coast. Okay. Tu masa aku tinggal Bedok lah. So masa aku tengah barbecue pit tu, nasib baik dah nak balik tu. Habis sekali dulu biasalah kan, kau dah dengan kawan tu kau main kira kejar-kejar apa lah, raga-raga sikit dah. Sekali tempat tu aku nak kejar, aku jatuh. Aku perseluar sebab koyak daripada sini sampai bawah. Kira dah belah tau. Dah nampak everything tau. Tak belah. Habis aku macam jalan dia macam mana Aku buka tali pinggang, aku sudah belit tu tali pinggang kat kaki. Aku jalan kepit daripada East Coast, lalu tunnel, lalu merempret kan. Aku terus tahan taksi je balik. Kau bayangkan daripada East Coast tu aku jalan ke tunnel merempret. Kepit dah. Kepit sial. Boleh melecet dah. Habis tu time lagi kan. Pakai suara alam yang pasal pendek pun. Lama. Habis kedai lah. Kedai. Orang kata seksi. Tak ada umbrella. Umbrella. Oi, orang kata tu seksi. Tu suara apa sial? Suara koyak macam kau terus balik all gitu je sial. Tak kisah orang tengok ke tak Balik best part apa tau? Kena maki kat mak aku. Tu confirm. Tapi kau jahit sekali je Tak ada. At least dia tahu jahit. Kau tahu jahit? Aku tahu jahit. Okay, aku seorang kan tahu jahit. Jahit sembarang ke sial tu? Aku dulu ada ambil kat Home Econs. Home Econs. Dorang ajar aku. Ada ajar apa benda-benda ni? Ada, tapi mana pay attention aku. Alah. Aku sportsman. Kau cakap dulu kat sekolah kau belajar? Lain language. Aku kan language. best 5. Best 5. Tak ambil lah tu, aku buang. Okay, anyways. Dia pay attention macam ni. Very clear. Alright guys, so kita nak patah balik ke topik hari raya sikit. Ya. Bagi main hari raya sikit lah. Alright, before that, aku just nak cakap thank you to kita punya Kenapa macam ada bunyi TKO tu? Actually aku ambil ni TKO Aku ambil ni benda daripada YouTube. I see. Saya aku lupa nak cut dia punya ni. Ting kan. Alright, so but again aku nak cakap before ni, aku nak thanks to our sponsor that time. Yes, correct. Cookie Crumbles. Yes. Crumble ke Crunchy Crumble. Kau ni kan jangan lupa Dora. Aku nanti kena marah kawan member aku juga. Aku nak cakap thank you to Crunchy Crumble SG datang untuk bagi kita the best opportunity to try out kita yang sponsorship method lah. Betul. And hopefully korang ada yang kat luar sana that time dah support Dora. Betul. Kita pun nak thank you korang untuk share kita yang podcast juga. Yes. And also jangan lupa untuk subscribe, like, share and comment down lah kat kita punya YouTube. Betul tu. And without further ado, hari aku ada buat a few question card lah. Question card lah Nari. Kira Hari Raya trivia questions lah. Some are Hari Raya trivia questions, some are just general game questions. I see, okay. So alright, sebab tadi kita dah berbual pasal kita punya
Ramadan recap ni semua sekarang kita pergilah balik kepada happy moment. I see. By the way aku nak tanya korang, apa baju raya korang colour tahun ni apa? Marigold kotak susu. Oh, marigold kotak susu. Kat yang mana satu ni? Nanti aku tunjuk. Mana dia hitam putih macam ke bawah. Macam lembu. Oh, lain-lain lah. Tak lah, dia macam patches. Okay, patches. Alright. Yes. Kau? Syah? Grey ni lah. Baju grey seluar hitam. Kurta ke dia macam Teluk Belanga. Teluk Belanga. Aku memang favourite Teluk Belanga. Ada tu. Apa tu yang orang pakai macam ada brooch. Brooch ada. Oh, nice. Tak, yang Nivea tak ada brooch. Nivea aku pakai butang biasa je. Samping? Tak ada. Okay. Tak ada. Aku go modern this year. Alright. Seluar hitam. Baju grey Teluk Belanga. Aku ada satu member aku, mungkin lah, aku tak tahu, aku belum call dia this year. This year raya aku belum call dia. Maybe dia pakai seluar bukat. Apa? Seluar apa? Seluar bukat. Satu orang je. Dia akan dengar ni, dia akan call aku. Aku rasa memang suara dia akan bukan. Dia boleh bukan lah. Ada kucing yang tapi. Ada. Boleh letak PhD. Kau tahu dia ada dia bila aku cakap dengan dia, aku cakap dengan kawan, kalau dengar ni dia mesti call me. Okay. Betul-betul dia call. Kau bawa pasal aku Tapi yes. Aku rasa dah tak lah. Dia dah upgrade sikit lah. Dah upgrade sikit Dah. Apa cut sekarang? Tak, tetap buka. Tapi tetap buka lah. Dia bukan PhD lah. Habis? Dia belakang dia ada macam haversack. Oh, haversack Apa tu? Nak bawa air fryer. Alright, itu inner joke lah. Okay, betul. Marilah kita. Aku punya di series kami lah. Okay. Kuta 3/4. Kuta 3/4? Yes. Macam gini. Yes. Tapi before that kuta aku beli something like kuta juga, tapi dia then it's not cotton, dia is linen lah macam gini. And aku don't like the material. Oh, panas Bukan panas je, kasar. dia macam rough on the skin lah pada aku. I see. So aku Kau suka lembut-lembut lah. Ya, lembut lah. Okay, jap, one more question. Berapa pasang tu korang ada tahun ni? Satu je lah. Raya kan satu hari je. Betul tu. Aku pun satu, tapi pas raya memang masih baru pakai sekali apa. Okay. Jadi dah boleh ada 3 ke 4 lah. Dan balik kepada question baju kurung. Okay. Korang rasa trend tahun ni colour apa? Tahun ni banyak yang korang nampak colour apa? Biru. Aku ni macam hijau turquoise hijau gitu. Aku biru lah. Aku nampak banyak biru. Aku will say biru. More specifically navy blue. Ya. Navy blue. Yes. Ada kan navy blue aku nampak. Sorry. Baik pun lagu dia. Macam boleh rap Aku boleh rap. Selamat Hari Raya dari kita BWB. Okay, termasuk. Okay. And yes. Apa type of baju kurung yang korang tak akan pakai in your whole life Goldas. Apa yang Goldas? Bukan colour lah aku cakap. Type of baju kurung. Tak ada lah aku rasa yang macam very shimmery aku tak boleh. And kenapa aku cakap Goldas macam very bright colour aku tak boleh. Aku kulit gelap sikit pun. Very bright colour. Tapi kalau putih? Putih okey lah. Putih biasa, putih macam basic kan. Tapi dia macam very dia banyak manik-manik. Manik-manik tu maybe aku tak akan pakai lah. I don't prefer lah. Alright, Syah? Apa? Design ke atau apa-apa yang okay, colour aku tak kisah. Design aku tak akan pakai dua. Aku tak favourite lah. One is definitely yang macam kau tahu dulu pernah satu kali diorang buat baju raya macam suit. Habis ada padding semua atas. Okay. Itu mak aku punya panas lah. Itu zaman-zaman mak kita yang time. Dulu ada pernah sekali mak bapak aku beli. Aku boleh pakai tu benda. Ya Allah, minta ampun saya ada panas. Tak tahu. Untuk nampak macam cantik lah kan. Tapi tu kalau kotak punya pop tau. Tebal lah siap. Tebal tu panas. Itu satu. Habis lagi satu aku tak suka macam cekak musang. Cekak musang collar. Aku rasa aku memang tak favourite collar. Gatal lah. Panas kan. Aku prefer Teluk Belanga. One thing Teluk Belanga dia kira dia punya airflow baik. Habis tipis. So tak panas tau. Correct. Macam sekarang Mikuta banyak gitu. Dia tak macam dia airy. Macam kau pakai ni. Ni linen kan. Tahu tapi ada dia punya pattern. Tak ada pattern macam Teluk Belanga. Aku favourite gini. I see. Jadi macam panas kan. Kau je buka dia berangin tapi macam nak periuk raya. Tapi kau cakap gitu aku ni Syah flashback Syah mak aku punya baju tu.
dah lah sepunch tau yang untuk cuci kereta ni. Yalah, aku rasa kalau untuk aku Okay. Kalau untuk aku pun tak suka cakap musang. Dengan macam kau cakap yang padding tu dulu. Tapi diorang buat Punjabi style. Cakap musang Cakap musang macam tahu sama pasal kau tak suka dia macam ya sebab dia ada collar. Tapi cok mi daddy suka. Cok mi daddy suka. Okay, dengan dulu yang kau cakap padding tapi diorang buat Punjabi style. Kan bahasa Melayu. Dia tak suka cakap musang. Dia suka cekik mi sayang. Cekik mi sayang. Ini mentang-mentang Ramadan dah lepas kan. Wah. Woi, macam-macam macam-macam. Ina keluar dulu. Ina kena keluar. Okay, so itu was the type. Tapi so what kind of accessory yang korang tak akan pakai kat baju kurung korang atau on korang for hari raya? Accessory Accessory. Tak tahu. Aku go first. Aku tak akan pakai samping dengan brooch. Samping dengan brooch lah. Aku tak suka samping, aku tak suka ada brooch. Okay. Tu dua benda aku tak akan pakai in aku punya whole life. Maybe aku aku jarang pakai songkok. Tapi kata dulu yang songkok ada macam nak cakap bukan manik lah. Nak cakap pagar macam tapi ada dia macam gitu. Is it tanjak? Dia punya lining kat tepi tu itu benda aku rasa aku tak akan pakai lah. Macam tu tanjak-tanjaknya. Tak tahu lah. Bukan. Dia macam kira songkok biasa kan. Lepas tu dia kali hitam tapi tepi dia ada macam pattern. Okay, aku tahu. Dulu banyak. Is either kau punya songkok hitam is hitam habis. Hitam maybe satu brooch okay lah. Tapi kalau ada pagar tu macam alright. Macam tak style lah. Okay, ketinggian tu kau nak macam mana? Ketinggian songkok tu Burj Khalifa tak? Sikit je lah. Jangan tinggi sangat. Pasal tak kau imagine. Okay nak buka boleh gini. Aku ingat nak gini. Kalau tinggi sangat tak sampai. Ada orang lagi-lagi aku cakap pakcik-pakcik lah. Ada pakcik-pakcik suka yang songkok tinggi-tinggi ni tu. Tapi honest aku ada orang yang aku tengok kena. Diorang bukan terlalu tinggi. Tapi yang tinggi mereka kata macam ada yang kena saya pakai untuk aku style. Songkok tinggi lah. Songkok tinggi ada nampak cantik. Because maybe diorang tinggi. Maybe. Biasa kau? Aku so far kalau nak ikut tahun-tahun lepas ni raya semua memang aku don't mind to pakai brooch samping ni semua. Tapi dia the first 2 hour je lah. By the third hour aku dah buka semua. The third hour lah. Pasal for the first 2 hours standard lah, main gambar kan, family kan. Kau dah duduk, dah makan, dah apa semua, samping semua baik-baik daripada sini kan. Aku terus lepak je. I see. Tapi after lately, apa kira last year start daripada last year aku kira dah malas nak pakai samping. Understand. Aku kira pakai simple je. Songkok masih pakai. Cuma this year aku tak pakai songkok. Okay. Malas lah. I wanted to get the samping instant je this year. Velcro lah. Ya. Adik aku pakai. Senang kan? Boleh katakan lah. Tapi dia nampak macam lain lah dia punya. Yalah, of course lah. Dia punya finishing lah orang kata. Kau punya effort bila kau dah lipat tu, kau belajar lagi belajar lipat, mesti nampak lain daripada ni. Memang dulu tak suka samping lah. Pada aku just benda tu, pada aku lah is menyemak lah untuk aku nak pergi toilet leceh, nak kena buka habis kau nak kena pasang. Walaupun kalau aku pakai instantnya dulu and aku just feel like macam kau cakap nanti 3 jam aku dah nak buka. Kau cuba bila kau wait, kalau kau dah nampak budak-budak atau siapa-siapa jalan bila dah let's say nak masuk end of the day, kalau kau nampak family benda jalan, kalau kau nampak samping diorang dah kat atas kat atas lah. Dah kat atas, kira-kira tu kau dah tahu diorang dah give up dengan samping. Betul. Itu diorang dah give up dengan samping. Kau tak suka samping tapi kau suka bahagia di samping orang-orang tersayang, betul tak? Syah. Baik, itu yang nak dengar. Aku baru nak cakap. Kau tak suka samping tapi kau suka seseorang gadis di sampingmu. Gila lah. Dicekik masih nak masuk. Cekik mi sayang. Alright. Aku rasa tu kita masuk dah episode dah. Apa? Kita tengok timing dah ni. Masa next episode lah kita pun raya apa? Raya 2 minit lagi 2 minit. Kita extend sikit lah. Extend sikit. Game tu lama tau. Kalau lama kita next lah. Baru power. Game ni nanti. Okay. Tapi aku akan nak masukkan question sikit lah. Okay, boleh. So silakan. apa korang rasa tahun ni kan dekat social media ni semua, apa-apa trend yang korang nampak hari-hari korang akan nampak during this raya? Velocity, okay. Yes, aku dah nampak ramai juga lah orang buat. Trend macam gitu lah. Aku belum buat dah. Aku nampak yang kau tahu aku pun buat. Is kau jadikan gambar kau jadi kartun. Like Ghibli. Itu ChatGPT. Dia Ghibli ke Ghibli?
kau boleh panggil either one lah. GHI lah. So Ghibli Art Studio style lah. Itu aku pun try. Buat dekat ChatGPT. And lawa lah, of course. Dengan kau tu dia buat di satu, aku lupa apa lagu ni diorang pakai. So diorang letak kamera kat bawah. Habis tu tunggu sekejap, nanti gambar dia just freeze, nanti letak kat atas. I see. Nanti kena bend down sikit kan. Yes. Ya. Apa trend tu? Aku lupa. Dia macam dia jadi macam poster magazine. Yes, dia macam poster magazine kind of thing. Trend so far dia kerja all the way. Dia tak ada pakai social media dia ni. Sibuk dekat penthouse ni. Nak buat macam mana? Betul. Cantik tadi. View cantik belanja tadi. Dekat kerja kau diorang tak celebrate macam company raya ke atau macam small? Ada. So what they did buat itu masa Ramadan lah. Masa Ramadan bukan raya lah, but is Ramadan kita buka ramai-ramai lah. Dekat dia punya kira convention hall kan. Best Makanan ni macam betul lah, Ramadan apa mesti kena kasih makanan tu kejap lagi betul lah, next episode lah kita buat pasal makanan. Ada makanan Adalah, mesti kita raya mestilah makanan nak kena berbual topik makanan, bukan ada makanan kat rumah dah tak ada. Ada kuih-kuih raya lah. Boleh mana masuklah nanti silakan. Okay, anyway guys, thank you for listening to kita punya episod kali ini. And also jangan lupa to subscribe, like, share kita punya video Spotify dekat korang yang kawan-kawan dan juga family untuk menolong kita untuk dapat lebih orang untuk mendengar. Betul. Dan juga guys, kita kita apologize kalau siapa-siapa yang menunggu kita sama ni nak upload episod baru ke apa. Betul. Kita really apologize sebab kita pun semua busy masing-masing. Betul tu. For now pun kita rasa kalau kita ada time kita nak kena buat, kita buat lah. Betul. And insyaAllah sooner or later kita akan frequently bagi korang InsyaAllah. Okay. Ini panjang sikit. With all that being said nak minta maaf kita bertiga, betul, kita bertiga nak minta maaf kalau kita ada terkasar bahasa, tersalah cakap all these years kita nak pakai word years all these years all the past episode yang kita years 1 year lah. And with also this opportunity ni aku nak cakap selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin daripada aku sekeluarga, daripada kita tiga. Korang nanti cakap korang punya boleh. Aku nak minta maaf kat siapa-siapa yang aku pernah hurt intentionally or unintentionally. Aku dah minta maaf daripada aku maafkan hujung rambut ke hujung kaki. Yes, Syah, give it to you lah. Okay, so daripada aku, daripada bulan Ramadan hingga sampai sempena Syawal ni, so suara aku pun sama juga bagi suara tadi. Daripada bulan Ramadan sampai hingga sempena bulan Syawal ini, saya aku pun juga kira nak minta maaf sekiranya cara perbualan aku kira kurang orang kata tak manis. Aku pasal aku ni mulut pun kadang-kadang gitu juga. So tapi yalah, kita pun buat ni semua sekadar hiburan. Okay, so kalau macam sekiranya kita ada macam membuat sesiapa tersinggung ke terasa ke tu kan, kita minta maaf. Then also keep doing what you're doing, never give up. And also macam aku pernah cakap during Ramadan, so kita bantu sesiapa kita boleh bantu, even after Syawal, even after that also we still try to be our best lah. Nice. Betul. Okay. Dan juga daripada aku, aku ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua orang. Kalau aku ada terkasar bahasa, tersilap kata dan aku tersinggung hati perasaan kawan-kawan aku di luar sana dan di sini juga, dan keluarga aku ingin mengucapkan selamat Raya dan maaf zahir dan batin kepada korang semua. Dan macam aku takkan cakap banyak sangat sebab Syah dah cover most of it. Betul tu. Yasin pun dah cover most of it. Kita just happy that we get to do this for you guys and for our own pleasure lah. Betul that. And jangan lupa untuk continue support kita, dan insyaAllah satu hari kita akan bagi korang yang terbaik. Okay, aku tutup nak buat yang ni. Okay. Kami bertiga ingin mengucapkan Selamat Hari Raya. Macam tak ada energy. Kosong. Sekali. Okay. Kau nak aku pakai apa? Jangan. Neighbor aku turun nanti ingat. Celebration. Buat yang suara ustaz tu. Okay, lagi sekali. Kami bertiga ingin mengucapkan Selamat Hari Raya. Kosong. Alright, dengan makin itu kita Backyard Boys, korang awesome. Bye bye. Hai.